Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per. Sekarang ni kita terus kepada chart kita terus direct kepada chart. Hari ini 16 hari bulan 10 tahun 2025. Hari ini hari Khamis, hari keempat dagangan dalam minggu ini. So kalau kita nak recap balik pada analisa lepas untuk Nasdaq ini adalah time frame Nasdaq. Ini adalah Nasdaq, ini adalah time frame 1 jam. So kalau kita tengok kita target pada analisa lepas, kita target kita nak buy. Support zone kita dah marking di sini untuk kita nak buy. Okay, nampak price cucuk pop dia naik ke atas. Dia running sikit ya. Bermula pada 24581 sampai 24626. So lebih kurang dalam 60 pip lebih kurang macam tu dia naik. And then the next candle dia masuk balik dalam zone dan dia membuat breakout. Dan di sini dia menjadi zone re-entry sell. Kemudian dia turun, barulah dia naik balik. So kalau kita tengok pergerakan harga dia dah buat, memang dia keep on naik, membuat kenaikan. So sebenarnya kita target yang price akan terus naik sampai atas ni. Cumanya dia membuat noise, dia agak noise di sini. Structure dia agak cacah marbar di sini. Dia dah naik-naik and then dia turun sebatang dan dia naik balik. Dan kemudian dia naik balik. So biarkan itu berlalu. Okay, siapa yang secure profit, memang dia dapatlah profit tu kan. So untuk hari ni, okay, kalau kita tengok ke mana arah tuju ataupun target yang kita boleh nak cuba untuk nak entry pada hari ini. So di sini ada satu zone. Okay, kalau kita nampak di sini ada satu, dua. Dan kalau situasi dia, okay, situasi dia kalau kita nampak di sini, okay, pergerakan harga kat sini dia dah membuat satu hint, dia dah bagi satu hint yang akan ada kenaikan berlaku di sini. Cumanya kita tunggu untuk price masuk ke dalam zone dan ambil TP at least hingga ke kawasan ini. Nampak ni. Ya, sini. So get ready untuk price sampai di zone ini. So ini adalah resistance ataupun sell zone. Buat masa sekarang kita tunggu untuk kita nak buy dulu kat dalam ni. Dan kita target price untuk sampai atas ni sehinggalah price sampai. Kalau nak letak pending order dalam ni pun boleh. So kalau kita dapat buy kat sini, pastikan korang hit TP di atas sini. Ini adalah TP wajib yang korang kena hit. Okay, tapi kalau price buat breakout, so boleh hold lah. Tapi better kat sini ambil dulu TP. Kemudian jika price seterusnya membuat breakout di zone ini, so get ready untuk nak re-entry buy di kawasan ini. Ataupun kalau dah dapat sell, ambil TP di bawah sini. Ataupun depends pada pertengahan jalan ini, structure apa yang dia buat. Jika ada base ataupun ada structure di situ, korang boleh sell punya korang boleh TP korang punya sell. Okay, tapi apapun kena keep on monitor price dah sampai mana once korang ada position. Okay, itu cerita di Nasdaq. Dan kita nak tengok cerita di US 30 Dow Jones. US 30 Dow Jones Industrial Average Index. So pada analisa lepas, kita sebenarnya kita target memang nak sell. Dan okay, berdasarkan okay, apa rasional, apa sebab kita nak sell. Berdasarkan analisa lepas, kita nak sell disebabkan ni, satu perjalanan yang panjang telah berlaku dalam tempoh satu hari. Okay, kemudian price open dalam keadaan dia naik semula. Dan di sini price naik, turun dan dia naik semula. So kita target memang kita nak sell. Dan kita target nak ambil TP sebenarnya di bawah ni. Tapi dia cucuk
dalam ni 45512 520 sampai 45200. Sorry, 45190. So lebih kurang dalam 400 pip di sini. Dia telah turun, kemudian dia naik balik ke atas. So di sini saya kata bila dia dah datang kali kedua tu sebenarnya dia dah high risk. Sebab kemungkinan besar dia nak tembus tu ada, ataupun dia nak floating lama tu ada. Tapi price masuk dalam zone dan dia terlepas, dia cucuk luar, dia buat fake out dan dia masuk balik dalam zone dan dia turun. Okay, so untuk hari ni dia dah bentuk satu support di sini tau. Satu harga terendah di sini. Okay, cumanya boleh kita cuba sell dalam zone ini. Kita cuba buy di dalam support. Selagi mana belum ada solid breakout, selagi itu kita boleh untuk nak buy di zone support di sini. Kemudian ambil TP at least di atas sini. Okay, di atas sini. Ambil TP at least di atas sini dan kita ambil kita letak kita punya pending order buy limit di kawasan zone support ataupun zone buy di sini. Selagi mana belum ada solid breakout di sini, selagi itu buy masih valid. Okay, letak layer, pastikan kalau korang nak layer di tempat yang berlainan di sekitar 3 hingga 5 pips. Jangan layer di tempat yang sama, layer di tempat yang berasingan. So kalau terpaksa cut loss ataupun hit stop loss, korang punya loss akan sikit, minimum loss. Dan bila ada running profit, akan maximum profit tu. Okay, at least ambil di mana? At least ambil at least ambil di zone ini. Ya, at least ambil di zone ini. Ini adalah zone resistance. Cumanya kena kat sini kalau nak sell agak bahaya sebab kemungkinan dia nak terbang terus tu ada. Cuma kalau nak sell kena hati-hati lah. Mungkin dia akan hit running sikit, lepas tu pop dia akan pacak lagi. Okay, cumanya kena, macam saya pesan, bila korang ada position, kena keep on monitor korang punya position tu. Sebab kita nak tengok ke mana arah tuju dia nak pergi. Adakah kita masih boleh hold ataupun kita terpaksa close position tu, sama ada dalam keadaan profit ataupun dalam keadaan loss. Okay, so yes, ini analisa ataupun kita punya sharing pergerakan untuk hari ni dan juga esok. Okay, korang boleh gunakan idea ni untuk korang nak trade. Jika korang ada tercari-cari ke mana ataupun tercari-cari di mana guidance untuk kita nak mulakan trade pada hari ini, ini adalah tempat dia untuk korang nak cari guidance ataupun korang nak idea. Okay, kadang-kadang ada orang tak nampak, oh kat sini ada zone, kat sini ada zone. Dan bila kita keep on tengok beberapa analisa, beberapa sharing daripada rakan-rakan trader yang lain, dia akan nampak korang punya zone tu, korang punya eyesight ya dipanggil. Korang punya sight itu akan nampak, oh kat sini ada zone. Kemungkinan di sini ada potensi untuk kita nak dapatkan profit. Okay, so saya kira itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk next video. Sebelum akhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.